Adakah gemuk itu musibah ataupun bala daripada Allah kepada individu? Benarkah gemuk itu sifat tercela dalam syarak? Jawabnya, gemuk tidak salah. Yang salah ialah kita sengaja merosakkan diri kita. Contoh, kita suka makan banyak, itu salah. Ada orang dia bukan makan banyak, dia Allah buat jadikan dia tubuh saya ni gemuk. Tapi kalau dia ni sengaja makan untuk puaskan nafsu, dia sudah salah. Kerana dia puaskan nafsu dia tu dah, dia akan jadi obes. Allah sebut dalam Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja rosakkan kesihatan dan diri kamu. Jadi kita sengaja makan banyak, tak boleh. Itu satu ayat. Yang lebih lagi dalam hadis lebih khusus, siapa yang makan lebih pada kenyang, maka makan begitu dibenci agama. Ittaqullah, takut kepada Allah. Tak payah tengok di bawah siapa kamu kerja. Kamu bekerja untuk Allah Azza wa Jal. Tiap-tiap RM1 yang kamu seleweng, Allah akan kira. Wa in kana qadiban min arak ya Rasulullah, sebatang siwak pun takkan Tuhan nak timbang nanti. Nabi kata wa in kana qadiban min arak, walaupun sebatang siwak. Tak padan hak sebulan 2,000 haram yang kita duk makan tu untuk disoal di mahsyar. Tu yang klaim OT 370 bertahun makan haram. Bukan orang sedap pun ustaz. Ustaz duduk Kedah duit tak ada sangat. Kami duduk sini, kami melihat kemewahan ustaz. Kami melihat kemewahan. Kemewahan siapa?